mana pun jangan rasa terlalu berilmu sangat. Ni ada budaya baru ni kan. Bukan baru sangat pun, tapi dah makin apa ya? Makin membarah lah dalam dunia masyarakat kita orang Islam ni. Pantang orang silap sikit. Subhanallah, dia dapatkan kesilapan tu, dia besar-besarkan kesilapan tu, dia buat video, dia buat program, dia hentam. Kita pun tak tahu apa benda yang dia nak. Apa yang dia dapat sebenarnya? Seolah-olah dunia hari ni, tunggulah engkau silap sikit. Tunggulah. Tahulah aku buat apa. Apa benda ni? Apa masalah sebenarnya ni? Ni yang terbaru siapa pula ni kan? Yang terbaru yang tersilap cakap ni. Tahu? Datuk Rosyam, betul kan? Tahu tak? Tak tahu? Tak tahu juga. Ini yang terbaru. Ya. Dia saya nak sebut sedikit lah. Saya tak nak hurai. Saya tak minat nak hurai tu. Cuma saya nak bagi tahunya, Islam ni nasihat. Ad-din an-nasihah. Islam ni agama nasihat. Bukan Islam ni agama mengecam kesalahan orang. Okeylah kalau dia silap, okeylah silap. Tapi tak apa hak kita? Kita hentam dia. Apa hak kita? Kita hina dia. Apa hak kita? Kita perlekeh dia. Apa benda ni? Ini dunia yang ada ni kan. Dunia yang tak sedar diri. Itu yang kita nak kaitkan ni. Sebab tu saya tak minat sangat isu-isu yang... Cuma nak bagi tahunya, kita biar ajar diri. Kita ajar diri anak kita. Jangan melampau-lampau di saat tengok orang buat salah. Seolah-olah kita ni tak pernah bersalah. Orang silap, seolah kita tak pernah silap. Maka kita besarkan kesilapan orang secara terbuka. Bahkan secara berjemaah hentam orang. Ini satu program baru-baru ni. Ya, jumpa orang silap lah. Mungkin pada pandangan dia, kawan tu silap. Dia buat program secara berjemaah live. Mengumpat secara berjemaah kepada si A ni. Kenapa si A ni salah kononnya? Ini budaya-budaya bukan Islam. Kononnya kita mengaku kita ni ahli ilmu. Nak mempertahankan budaya Islam. Budaya Islam apa? Kecam orang. Islam tu nasihat. Apa tahu tak nasihat? Nasihat ni hanya kita dengan dia. Itu nasihat. Imam tu pernah dengar Imam Syafi'i cakap apa? Imam Syafi'i kata, kalau ada orang datang kepada kamu, dia dengan kamu saja, maka dia bagi nasihat kepada kamu. Ketika itulah nasihat. Tapi di saat orang itu nasihat kamu depan-depan ramai macam ni, itu bukan nasihat, itu penghinaan. Ni kononnya mengaku diri ni nak nasihat orang silap. Tiba-tiba kita tulis dalam Facebook. Ya, dan mengangkat balik gambar orang ni, mengangkat balik video orang ni. Kononnya kita nak tegur dia kerana dia silap. Itu bukan agama yang ajar. Itu bukan Islam ajar. Walau kita ustaz sekalipun. Kadang-kadang saya geram juga. Bukan kita menyokong apa yang dia nyata tu. Tapi apa masalah kita ni? Yang supaya suka sangat, seronok sangat tengok orang silap. Kemudian akhir sekali tulis dalam Facebook. Mengangkat-ngangkat kesilapan orang seolah-olah kita tak pernah silap dalam kehidupan kita. Patutnya kalau betul kita nak tegur, pergi jumpa je lah. Kalau dia tu ustaz jangan buat macam ni. Datuk jangan buat macam ni. Itu je lah. Kenapa ya kita duduk sibuk sampai itu budaya baru ya. Tolong ingat. Saya ingatkan pada saya, ingatkan pada tuan-tuan, ingatkan pada anak cucu kita. Janganlah duduk sibuk-sibuk nak tulis, nak rakam, apa nak tegur secara terbuka. Kononnya pertahankan agama. Padahal agama tak ajar begitu. Islam ni nasihat. Nasihat ni jumpa dia, okey cakap betul-betul pada dia. Okey dia pun mengaku mungkin dia silap, maka okeylah dia minta maaf aja. Selesai. Ni kita duk tulis dalam Facebook, kecam dia, letak gambar dia. Apa hak kita? Hak kita tu. Polis. Bukan polis juga pun. Dah? Tak apa. Itulah kadang-kadang, ni rasa saya nampak tegas sikit ya. Kadang-kadang kita, orang bagi alasan ni lah. Sebab apa? Sebab berpunca daripada tak sedar diri, hidup ni tak lebih daripada menumpang di bumi Allah. Maka kalau ada sikit sebanyak, maaf ya.